Kami pernah tersesat kerana mulut, kerana mengajuk ya. Waktu trek tu kami masuk, kami dengar bunyi lotong. Oh, lotong. Jadi bunyi dia saut menyaut dekat atas lah. Jadi budak-budak ni mengejek. Makin mengejek makin dia berlawan. Kami tersesat selepas tu. Gara-gara mengejek. Kami tersesat ditutup oleh pokok rotan. Pokok rotan ni berduri. Ya, benar-benar. Berduri. Jadi tak ada trek yang kami nak keluar kecuali pokok rotan yang berduri. Jadi kalau kami nak tebang sangat tebal. Jadi dan pada waktu tu saya cakap dengan kawan-kawan semua duduk. Jadi kalau dalam hutan kalau kita panik sebenarnya kita jangan berlari, kita duduk. Saya baca satu doa lah. Baca satu doa sepegang bumi. Doanya berbunyi macam ni. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita baca tu 7 kali. Kemudian kita teruskan ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya dengan satu nafas. Kita baca satu nafas bagi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan satu nafas tu juga kita terus baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon pada Allah menunjukkan jalan yang lurus kan. Kita pegang bumi dan pada waktu tu saya tepuk bumi dan akhirnya Allah memberikan satu hint, pokok yang bergoyang. Oh, pokok bergoyang dan pokok tu bergoyang hanya di celah pokok-pokok ni lah, pokok-pokok rotan. Dan apabila sampai di pokok rotan tu, saya cuba selak, rupanya ada trek yang boleh lepaskan diri. Saya lepaskan diri, lepas tu saya panggil kawan-kawan saya, lepas daripada gelungan rotan tu, kita keluar daripada kawasan yang sesat. Dan berhasil. Berhasil. Oish. Silapnya kerana mulut je.